gendang perang sedang dipalu. Iran mengatakan, wahai saudara-saudaraku, wahai saudara-saudaraku Sunni, jangan kamu condong kepada musuh Allah. Sekiranya kamu terlibat menolong Amerika atau Israel memerangi kami, kami perangi kamu lebih awal. Tak kira Arab Saudi, tak kira Jordan, tak kira Lebanon, tak kira apa negara Syria sekalipun, kami akan perang. Bukan kami perang kamu, tapi kami perangi musuh Allah yang berselindung negara kamu. Ini kami bagi last warning. Perancangan-perancangan ini dah berlaku seawal Rasulullah di Mekah, tuan-tuan. Dan last kali apa jadi berkenaan dengan ayat tadi. Hampir-hampir waktu Rasulullah nak berhijrah, satu mesyuarat tergempar, mesyuarat paling penting diadakan di Darun Nadwah. Mesyuarat yang dipimpin, diketuai dan dipengurusikan oleh ketua Bani Makhzum. Siapa? Amru bin Hisham, iaitu Abu Jahal. Di dalam mesyuarat ini dipanggil, ada riwayat menyebut 100 hingga 120 pimpinan daripada suku-suku, ketua-ketua kabilah dan bani-bani di Mekah. Hanya dua saja tak dijemput, iaitu Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Kerana dua bani ni yang paling kuat memberi sokongan dan dokongan kepada Rasulullah. Kalau panggil pemimpin daripada Bani Hashim dan Bani Muttalib sekalipun, apa yang kita nak agenda dan rancangkan, pasti mereka tolak. Jadi awal-awal tak payah jemput mereka. Panggil akan bersetuju dengan kita. Satu-satunya daripada Bani Hashim yang dipanggil ialah pak saudara Nabi. Tu pun bukan atas kota Bani Hashim, bukan atas kota Bani Muttalib, tapi atas kota geng rapat, sekutu rapat mereka. Sebab Abu Lahab ni pak saudara Nabi, automatik dia Bani Hashim, Bani Muttalib. Tapi sebab tak panggil, bukan atas kota Bani, tapi atas kota rakan kongsi mereka. Jadi sedang mesyuarat nak berlangsung, datang seorang lelaki tua yang mana nampak macam dia dalam perjalanan yang jauh, dia minta nak masuk dalam mesyuarat. Ni kita bagi ringkas-ringkas. Nak masuk dalam mesyuarat sepenting ni, orang luar tak boleh masuk. Ni mesyuarat geng-geng Mekah, pemimpin-pemimpin Quraisy. Kamu ni siapa? Aku adalah salah seorang pemimpin daripada Najat. Najat, tuan-tuan, siapa dia? Najat disebutkan dalam hadis Rasulullah, iaitu tentang kemunculan dua tanduk setan. Najat, di mana Najat sekarang, tuan-tuan? Najat yang Nabi sebut di mana sekarang? Najat dah jadi ibu kota Saudi, Riyadh. Riyadh itulah Najat. Baik, dia pun ceritalah, dia juga amat benci kepada Nabi, memusuhi Nabi. Dia juga nak bagi pendapat, nak bagi pandangan, nak bagi idea dalam mesyuarat ni. Dia orang luar, tiba-tiba saja dia nak masuk, suka-suka hati dia je. Last kali Abu Jahal minta pengawal-pengawal cek, takut dia ni orang upahan Nabi, menyamak nak masuk, nak curi-curi maklumat apa yang dibincangkan. Cek punya cek, dia memang tak terlibat langsung. Dia tak terlibat langsung dengan komplot Muhammad nak hantar ke spy ke mata-mata, tidak. Akhirnya masuk meeting lah. Dalam meeting tu, apa yang mereka nak buat ke Nabi, kalau kita baca kitab-kitab sirah, hampir berbelah-belah perancangan yang mereka nak buat. Ada yang nak tangkap, nak kurung, nak penjara, tak bagi makan minum sampai Nabi mati. Ada yang nak ikat bubuh dalam kotak macam keranda, biar lemah, tak ada nafas, tak ada oksigen sampai mati. Ada yang kita kata ikut Nabi senyap-senyap sampai lorong gelap, kita belasah, kita pukul sampai mati. Ada yang nak pergi tempat yang jenis jurang, bila kita ajak dia bersembang, kita tolak biar jatuh sampai mati. Macam-macam perancangan. Tapi last sekali yang diterima, apa yang mereka nak buat malam Rasulullah nak berhijrah, itulah yang diterima. Tapi siapa sebenarnya lelaki tua daripada Bani Najat tadi?
Tuan-tuan, dia bukan orang, dia bukan manusia. Itulah iblis yang menyamar sebagai manusia. Untuk apa? Untuk memberi pandangan dan pendapat bagaimana yang seharusnya dan sepatutnya dilakukan terhadap Rasulullah. Tapi apa yang berlaku, peristiwa ni Allah rakam balik. Dalam ayat tadi, wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru. Waktu peristiwa mesyuarat tadi di Mekah atau Madinah, tuan-tuan, Nabi tak hijrah lagi tu, di Mekah. Tetapi ayat yang kita baca Al-Anfal 30 turun di Madinah. Automatik dia termasuk ayat-ayat Madaniyah. Tapi cerita dia kembali ke pangkal. Ayat turun ke Nabi di Madinah, tapi cerita tu bukan cerita di Madinah, cerita pasca hijrah. Why? Ini sebenarnya bila kita tengok wa'iz, bila Allah sebut wa'iz, iz ialah, kalau kita mengaji nahwu saraf, iz ni apa? Haraf zarafiyah. Zarafiyah menceritakan tentang rentang masa, keadaan masa bila. Dan wa'iz juga menjadi lafaz at-tazkir, memperingati. Sebenarnya lafaz wa'iz ialah dalam bahasa Arab, dia nak mengembalikan semula nostalgia, nak menghidup dan menyuburkan kembali memori kita tentang sesuatu yang telah berlaku. Dan ingatlah, kenanglah, suburkanlah. Nak suruh peringat sungguh-sungguh, benda tu dah lama, benda tu dah lepas, tapi cerita balik. Why? Yamkuru bikal ladzina kafaru. Ketika mana orang-orang kafir Quraisy beragenda, merancang dan berkonspirasi terhadap kamu, wahai Muhammad. Tapi tengok kecantikan ayat ini. Yamkuru fi'il madhi atau mudhari, tuan-tuan? Yamkuru madhi atau mudhari? Imam, yamkuru madhi atau mudhari? Mudhari. Tengok perbuatan-perbuatan. Liyusbituka, madhi atau mudhari? Mudhari. Yaqtuluka, mudhari. Yukhrijuka, mudhari. Lepas tu lagi wayam kurun, mudhari. Wayam kuruna Allah wallahu khairul makirin. Kita akan lihat satu bentuk ayat yang sama dalam surah Ali Imran ayat 54. Sama, tapi dia guna madhi. Dia tak guna wayam kuruna Allah, tapi dia guna apa? Wa makaru Allah wallahu khairul makirin. Hak ni mudhari, hak tu madhi. Hak tu cerita siapa? Hak tu cerita konspirasi pembunuhan Nabi Allah Isa. Kenapa konspirasi pembunuhan Nabi Allah Isa di tiang salib itu disebut dengan fi'il madhi? Kerana benda itu, itulah pertama kali berlaku dan itulah yang terakhir. Tak akan ada perkara tersebut berulang buat kali kedua dah. Benda dah lepas. Adakah Nabi Isa akan disalib buat kali kedua? Atau sejarah ni berulang lagi ke atas diri Nabi Isa? No. Nabi Isa akan turun, ya, buat kali kedua, tapi bukan untuk isu ini, tetapi untuk membunuh Dajjal, untuk membunuh babi, untuk menghapuskan cukai-cukai, menghancurkan palang-palang salib, menerusi hadis. Tapi pasal apa ini disebut mudhari? Konotasi mudhari bermaksud kekinian dan future. Maksudnya benda ni berlaku ke atas Nabi, tak akan berhenti konspirasi macam ni, dia akan berterusan ke atas Nabi, ke atas sahabat, ke atas Islam. Kini, sekarang, future, sampai bila-bila. Inilah kehebatan bahasa Al-Quran, lughah Al-Quran, simbolik Al-Quran. Kita nampak cerita Nabi, ya benar, masa tu cerita Nabi. Tetapi bab agenda konspirasi, dia akan berterusan dengan lafaz mudhari tadi. Maksudnya, bab nak tangkap, bab nak dera, bab nak penjara akan mati dan tamat pada zaman Nabi saja ke? Tidak, akan berlangsung tuan-tuan sampai hari ini kepada setiap pejuang Islam, pejuang agama, da'i dan pendakwah seperti Rasulullah. Bab nak bunuh,
Zaman Rasulullah saja ke nak bunuh orang? Tidak. Sampai hari ini pun benda-benda yang sama berlaku. Setiap hari umat Islam dibunuh. Kadang-kadang tanpa sebab yang kukuh, tanpa sebab yang logik dan rasional. Bab pengusiran, berlambak beribu berjuta umat Islam diusir daripada tanah air sendiri. Tapi cantiknya bila sebut wayam kuruna Allah, ini adalah dalam ilmu balaghah disebut bayan al-musyakalah. Apa dia bayan musyakalah? Bayan musyakalah menceritakan benda yang sama tetapi tujuan yang berbeza. Dia cerita orang kafir beragenda, berkonspirasi. Allah juga beragenda dan Allah juga merancang. Tetapi bentuk dan tujuan perancangan sama atau berbeza, tuan-tuan? Berbeza. Sebab perancangan mereka nak menghancurkan, nak memusnahkan. Tetapi perancangan Allah nak cover, nak defend Nabi dan agama. Sama-sama duk create, sama-sama duk rancang, sama-sama duk tulis. Tapi hak satu benda buruk, satu benda baik. Dan adakah perancangan ini berhenti? Tidak. Perancangan masih diteruskan. Sama ada kita sedar atau kita tak sedar, kita tahu atau kita tak tahu, ini adalah bentuk apa dia? Iklam sia-sia. Ini iklam sia-sia. Apa dia? Perkhabaran tentang politik, terutama keterkaitan dengan Bani Israel dan Yahudi. Bila Yahudi berhijrah ke Madinah, ayat ni jadi panduan bahawa hal-hal ke atas Nabi, agenda or conspiration ini tak akan berhenti. Siap menunggu Nabi di Madinah sudah ada. Siapa yang bakal melakukan benda sama? Orang-orang Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa. Dan wujudnya golongan-golongan munafik. Yang ni sokong Nabi ke lawan Nabi? Munafik ni lawan Nabi. Nabi terpaksa pula berhadapan dengan agenda dan konspirasi baru golongan-golongan Yahudi dan kaum munafikin. Itu belum lagi gerakan-gerakan yang bersifat underground. Seawal Nabi nak membangunkan ekonomi di Madinah, Nabi pernah menghantar surat melalui Sayyidina Abu Bakar untuk meminta bantuan keuangan dengan tokoh Yahudi semata-mata nak memajukan ekonomi sahabat-sahabat Muhajirin dan Ansar. Bertemu dengan tokoh mereka Fanhash. Akhirnya mereka menyindir Rasulullah. Mereka sindir Rasulullah. Bukankah Tuhan kamu Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kaya? Kenapa datang sini minta nak berhutang dengan kami? Sakit hati tak ayat macam ni? Nabi hantar Abu Bakar bawa surat nak minta bantuan kewangan. Kan kita baru sampai tak kukuh lagi dengan kewangan tadi, nak majukan ekonomi, pi nak minta berhutang, pi nak minta bantuan. Dia cakap, kan kamu cakap Allah maha besar, Allah maha kaya, pasal apa tak minta dengan dia? Mantak juga dengan kami. Ayat tu ayat sindir, pedih. Tapi adab yang diajarkan kepada Abu Bakar dua benda sebelum berhadapan dengan situasi seperti ini. Jangan sesekali kamu bersikap kasar terhadap mereka dan bersabarlah dengan apa yang dia lakukan terhadap kamu. Kalau kita tak ada sabar dah orang cakap macam ni. Tapi itulah adab yang Nabi ajar. Kenapa? Yahudi tak mau bagi bantuan sebab mereka sedang dominasi ekonomi. Dan mereka tahu kalau bagi bantuan dekat Nabi, Nabi gunakan bantuan yang diberikan, Nabi akan apa? Akan menjadi pesaing utama mereka selepas ini. Dan mereka tak akan dapat lagi menguasai secara sepenuhnya ekonomi orang-orang di Madinah. Dan begitulah Yahudi. Seawal zaman di Madinah mereka dah kuasai iktisadiyah. Sampai hari ini di mana-mana tempat pun mereka akan menguasai tiga benda, tuan-tuan. Pertama apa? Ekonomi, iktisad. Yang kedua apa, tuan-tuan? Al-i'lam, media, informasi mainstream. Yang ketiga apa dia, tuan-tuan? Siasi, politik. Siapa, sesiapa pun, walau bukan tempat dia bumi itu,
Dia boleh pegang politik tempat tu, dia boleh pegang ekonomi tempat tu, dia boleh pegang media tempat tu, seolah-olah dia dah berkuasa walaupun dia bukan orang situ pun. Dia boleh conquer, dia boleh kawal, dia boleh kontrol. Sebab ekonomi dia pegang, politik dia pegang, dan media dia pegang. Baik, itu pertama. Yang kedua, mereka melakukan provokasi. Apa provokasi yang mereka buat? Datang seorang ahli syair mereka yang hebat. Waktu tu Rasulullah dengan sahabat Muhajirin di tempat lain. Mereka datang jumpa sahabat Ansar. Sahabat Ansar ramai-ramai ni bila mari kawan ni duk ratik balik. Apa yang dia ratik? Dia baca syair tentang perang yang pernah berlangsung antara Aus dengan Khazraj dulu. Tu dulu. Hari ni Khazraj Aus dah dipersaudarakan oleh Nabi atas nama Islam. Mereka tak suka benda ni. Sebab sebelum ni Aus dan Khazraj jadi sekutu mereka. Aus jadi sekutu Bani Nadir dan Bani Quraizah, sedangkan Khazraj jadi sekutu Bani Qainuqa. Yang perang Aus dengan Khazraj, dua ni pun sekutu. Patut sekutu pun berperang, tapi hak berperang Aus dengan Khazraj, sekutu buat apa? Sekutu tepuk tangannya. Tak cukup pedang, ambil pedang. Tak cukup lembing, ambil lembing. Hak bergaduh siapa? Aus dengan Khazraj. Dia sekutu patut sekali bedai, sekali bertumbuk, sekali menyepak. Dah. Dia sama-sama nak tunggu kehancuran dua kumpulan ni lah. Semakin berpecah, mereka akan lemah. Semakin orang lemah, semakin kita dapat kuasai mereka. Tapi bila mari Rasulullah, hak duk bergaduh elok-elok, bersatu, leceh betul. Muhammad mari tak ada dah. Jadi mereka tak ada peluang dah. Nak jadi batu api, nak memecah belahkan kesatuan yang ada. Jadi sebab Muhammad dah menyatukan, mari kawan ni buat provokasi. Dia baca syair-syair. Orang Arab ni tak boleh lah syair-syair jenis perang ni naik semangat, remang bulu roma. Bila belah ni Aus, belah ni Khazraj, walaupun dah bersaudara, kawan ni duk baca syair, Tok Hang dulu cabut pedang, cantah kepala Tok Hang tumbuk kepala Tok Hang berani. Semangat balik cerita lagu ni. Ada yang dah tarik pedang nak cabut daripada sarung. Sampai seorang sahabat report dekat Nabi mari. Kawan tu lari, Nabi mari dah. Provokator tu. Dia masa tu ya. Lepas tu bila orang bergaduh betul-betul, dia lari. Dia jenis ambil batu, lempar, sembunyi tangan. Aku tak tahu. Nabi mari peringat balik. Tak sedar ke? Kamu ingat kat zaman jahiliah kamu duk bergaduh buat macam-macam. Allah dah memuliakan kamu dengan Islam, mempersaudarakan kamu. Lalu mereka menyesal, berpelukan, menangis. Sebab mereka dah tersilap langkah. Kalau Nabi tak mai tadi, mungkin boleh jadi sesuatu perkara yang buruk. Bahkan lebih jauh, golongan munafikin menyamar jadi orang Islam. Bila menyamar jadi orang Islam, kena semayang ke tak kena semayang tu? Kita bukan orang Islam tapi menyamar saja. Bila orang Islam semayang, takkan kita tak semayang? Nampak sangat menyamarnya. Jadi bila menyamar, kena semayang. Kena semayang pula jemaah, duduk belakang Nabi. Agak-agak boleh tahan ke tuan-tuan 5 kali sehari, terutama semayang subuh. Kita ni jenis menyamar. Hak orang tak menyamar pun payah mari subuh, apatah lagi hak menyamar. Betul tak? Kita hak betul-betul dah, hak tak menyamar, subuh memang payah dah. Ni hak menyamar kena mari semayang subuh, lagilah payah. Agak-agak berapa lama boleh tahan? Tak boleh tahan, sekejap je. Lepas tu terbongkar kemunafikan mereka. Sebenarnya mereka tunjuk muka manis, tunjuk baik, tunjuk amal depan sahabat Islam. Balik dia akan cerita macam-macam, dia akan report macam-macam. Ada yang kumpulan tu mereka masuk semata-mata nak duduk dalam majlis Nabi di samping sahabat. Nabi cerita macam ni, Nabi bagi maklumat ni, Nabi informasi ni. Dia pernah ambil benda-benda tu, balik dekat ketua-ketua mereka. Muhammad cerita apa hari ni, Muhammad bagi informasi apa hari ni, Muhammad cakap apa hari ni, apa benda yang kita boleh dapat Muhammad cerita hari ni. Mereka ambil benda-benda tu. Ni underground yang bergerak pada zaman Nabi. Semua ni tuan-tuan, kalau kita baca sirah secara biasa, dia tak ada makna. Bagi kita benda ni dah lepas. Ni zaman Nabi ni. Tapi tuan-tuan ingat,
Quran baik, hadis baik, sirah Nabi Muhammad tetap segar dalam bentuk konotasi mudhari tadi. Dia panduan, dia jelas, benda yang sama masih berlaku, cuma pelaku dia berbeza. Kalau dulu kafe-kafe Quraisy, kalau dulu penyembah-penyembah berhala, kalau dulu musyrikun, kalau dulu Yahudi, kalau dulu munafik, kalau dulu geng underground, benda yang sama. Hari ni ada buat kerja pun Yahudi juga, yang dok buat kerja pun Nasara juga, yang dok buat kerja pun etis Al-Ladini juga, yang dok buat kerja mustakbirun, manusia-manusia sombong juga, musyrikun juga, penyembah berhala juga, bahkan lebih jauh mungkin penyembah-penyembah setan dan iblis. Cuma bentuk berbeza. Cuma hari ini saya nak sebut dengan masa yang ada, tuan-tuan. Sebelum ni kita dah berbicara di 2-3 tempat tentang serangan pemikiran yang dilancarkan oleh musuh-musuh terhadap Islam, gerakan Islam dan sebagainya. Hari ini saya nak sebut dia punya tahapan yang dipanggil marahil ghazwul fikr. Tahap-tahap yang mereka guna untuk lancarkan serangan pemikiran, yang semalam saya tak dan habis nak sebut, waktu dah tamat. Baik, tahapan yang mereka buat berlaku dalam 3 fasa, tuan-tuan. Fasa pertama disebut qablal ihtilal. Apa maksud qablal ihtilal? Sebelum jatuhnya sistem khilafah. Ini bermaksud sebelum sistem khilafah jatuh, dalam masa duduk berlangsungnya sistem khilafah, mereka dah buat kerja nak memastikan Islam tu jatuh, Islam tu mundur, Islam tu berkubur, dengan 3 pattern. Untuk fasa khilafah berlangsung, pertama ialah istishraq. Apa dia? Orientalis. Mereka gunakan orientalis. Yang kedua, at-tanzir, missionary, kristianisasi melalui perang salib dan tentera-tentera Salibai. Bermula 1096 sampai berakhir 1291. Itu dalam sejarah yang dimuktamadkan. Tapi tuan-tuan fikir adakah tentera-tentera Salibai dah berakhir pada tarikh itu? Adakah tentera-tentera Salibai dah berakhir 1291? Hari ini pun masih berlangsung, tuan-tuan. Yang ketiga apa dia? Taqti'u awsalid daulah khilafah. Memutuskan hubungan negara-negara yang bernaung di bawah khalifah supaya berlepas diri daripada sistem ini. Contoh, khalifah besar Turki Osmaniyah, negara-negara di bawah naungan dia tu banyak. Jadi mereka masuk, mereka racun, mereka cucuk supaya negara-negara ini berlepas diri di bawah naungan khalifah. Tak payah duduklah bawah Turki, ani tak payahlah, ani tak payah, suruh masing-masing keluar. Itu peranan awal yang banyak dimainkan oleh Rothschild, yang dimainkan oleh Yahudi, yang dimainkan oleh Danumah. Danumah bahasa Arab yang disebut satu pakatan Secret Society Don Bell. Baik, tu fasa yang pertama. Lepas tu fasa fi marhalatil ihtilal. Saat-saat nak jatuhnya khilafah, apa yang mereka buat? Ini ada 5 pattern. Yang pertama masih kekal, orientalis tak berhenti lagi. Yang kedua pun kekal, missionary, kristianisasi tak berhenti lagi. Cuma yang ketiga, bila dah jatuh sistem-sistem khilafah ni, dah orang bercerai berlepas, projek pertama ialah apa yang mereka buat seperti yang berlaku kepada revolusi Perancis. Apa tuan-tuan yang berlaku pada revolusi Perancis? Raja Perancis dijatuhkan. Bila sistem raja dijatuhkan, sistem apa yang naik? Sistem presiden. Raja kita jatuhkan. Bukan belah kita saja nak jatuhkan raja ni, mereka dah lama. Eropah dulu ada raja, tuan-tuan. Raja Belanda, raja Sweden, raja negara tu, raja negara ni, semua dah hilang. Keluarga diraja, darah diraja ada, tapi kedudukan, pangkat, kekuasaan dah tak ada. Yang ada presiden. Satu lagi, fasluddin anid daulah. Apa yang berlaku kepada sistem gereja? Dulu kerajaan, sistem raja dengan gereja cukup kuat. Maksudnya raja juga mengawal agama, sama seperti kita pada zaman Melaka, zaman Kedah Tua. Raja yang jaga institusi agama.
Ulama-ulama dekat dengan raja, dekat dengan istana. Begitu juga yang berlaku dalam sejarah mereka. Gereja punya hubungan yang kuat dengan seorang raja, tapi bila raja dijatuhkan, gereja juga sudah dipisahkan peranan dia. Tambah pula bila naiknya geng-geng Martin Luther yang berasaskan Protestan, serang terutama isu surat indulgen, surat pengampunan besar-besaran yang mengarut tu, akhirnya pecah. Satu Katolik, satu Protestan. Yang sebelum ni dah ada Ortodok, dah ada mazhab-mazhab yang lain pun. Tapi bila ni berlaku, sekarang fungsi gereja cuma apa? Kalau kita tengok apa paling besar pun cuma 3. Orang pi, anak baru beranak, nak pi baptize. Yang kedua, kahwin. Yang ketiga, putus nyawa, mati, bawa keranda pi. Hak lain tak ada orang nak pi dah. Kalau hak taat itulah pi lah setiap kali hari Ahad, Minggu. Tapi hak utama tinggal 3 tu. Fungsi tak ada dah. Sebagai penasihat kerajaan dalam agama, sebagai penaraja. Sebab apa? Mereka dah pisahkan langsung agama-agama, kerajaan-kerajaan. Agama, urusan agama tak payah kacau. Kami tak kacau rohid, kami tak kacau pedri, kami tak kacau ulama. Buatlah kerja kami. Tapi pemerintahan kami jaga. Itu yang mereka buat. Yang ketiga, yang keempat apa? Nashrul Qawmiyah, menyebarkan fahaman nasionalisme. Dulu bawah sistem khalifah kita tak ada nasionalisme, semua sama, saudara seagama, tak ada pasport nak pergi mana-mana, terbuka. Itu tanah Islam, kita bebas untuk melangkah, bebas untuk bermusafir. Bila dah pecah-pecah masing-masing, apa jadi? Kita dah dipecahkan dan dikecilkan kuasa kita, dan dinaikkan pemimpin pula yang otak Islam atau otak sebaliknya. Tuan-tuan pun boleh faham. Sebab siapa yang caturkan? Bila Barat dan musuh yang caturkan, adakah mereka akan naikkan pemimpin yang berorientasikan Islami? No. Berlatar belakangkan sekular, sama seperti yang mereka mahu. Bila ini berlaku, maka akan berlakulah pemisahan pemerintahan dan agama, yang akhirnya masing-masing diangkat tema nasionalisme yang taksub dengan semangat kenegaraan, semangat kenegerian, semangat negara masing-masing. Lepas tu diberikan pula bendera-bendera yang berbeza dah. Dulu sama aja satu. Lah ni aku bendera kala biru ada bintang, hang bendera merah ada bulan, hang ni. Dah jadi masing-masing dah. Kalau jadi apa-apa kami tak ambil tahu dah. Hang punya cerita, kami punya cerita. Dulu kita sama-sama. Divide and rule, pecah perintah, tuan-tuan. Dan ini berlaku hari ini. Lepas tu yang terakhir apa dia? Isqatud daulah, jatuhkan sistem khalifah. Sistem khalifah yang terakhir jatuh bulan Mac 1924 sepenuhnya. Gerakan yang Rothschild, Donme, macam-macam. Sebenarnya mereka dah lama menyusup masuk dalam sistem pentadbiran dan pengurusan pada zaman khilafah Sultan Abdul Hamid II. Mereka menyamar jadi orang Islam. Tengok, hak dulu zaman Nabi munafik menyamar, mereka menyamar jadi orang Islam, tukar nama, jadi orang ingat orang Islam, duk kerja dengan hari-hari dengan kita, duk senyum hari-hari dengan kita, duk minum kopi hari dengan kita. Rupanya kawan ni buat khianat. Tambahan pula, isteri-isteri Khalifah Turkah Osmaniyah ada orang-orang Eropah, perempuan-perempuan Mak Saleh. Sebenarnya mereka dihantar sebagai spy mata-mata. Sebab tu kadang-kadang agenda-agenda sama ada bentuk-bentuk peperangan, banyak maklumat terlepas. Macam mana boleh terlepas? Sebenarnya terlepas melalui isteri-isteri mereka yang sebenarnya bertindak sebagai spy dan mata-mata bagi pihak musuh di Barat. Perancangan begitu rapi, tuan-tuan. Sebesar Turki Khalifah Osmaniyah boleh jatuh, dan kita tak nafilah ada bentuk-bentuk kelemahan, kekurangan dan kebocoran dalam sistem pentadbiran, tu biasa. Itu 5. Lepas tu apa jadi? Ma ba'dal ihtilal. Apa yang mereka teruskan agenda selepas kejatuhan sistem khilafah sampai sekarang? Nombor 1, taghyir, perubahan. Apa yang mereka nak rubah? 3 benda mereka nak rubah. Pertama, siasi, sistem politik.
Yang kedua, ijtimai, sistem sosial. Yang ketiga ialah apa dia tuan-tuan? Iktisadi, sistem ekonomi. Dulu kita berpolitik, politik Islam. Sekarang politik takut nak sebut, tak kira lah, tuan faham sendirilah politik bentuk mana, bentuk kepartian ke bentuk mana. Tapi tuan-tuan tahu tak, bila bentuk kepartian ni tuan-tuan makin bersatu atau makin berpecah? Dulu ada 2, okey lagi, lepas tu jadi berapa? Jadi 3, lepas tu jadi berapa? Jadi 14. Bila jadi 14 ni makin kuat ke makin tak kuat tuan-tuan? Sebab masing-masing bawa agenda, masing-masing bawa ideologi, masing-masing bawa kepahaman. Semua nak angkat ideologi masing-masing. Dan automatik dalam sistem ni kita kena kata. Kena kata apa? Kena kata kita betul, orang betul ke kita betul, orang salah. Pernah ada orang ceramah di pentas-pentas contoh politik, oh kami adalah kumpulan yang paling betul dan benar, tapi kumpulan belah sana pun paling betul dan benar. Ke dia jadi lagu lain? Tak pernah dengar tak ceramah ni? Hatu pun betul juga. Oh, hatu pun memang bagus, betul juga. Ada ke dengar lagu tu? Tak ada. Hani yang betul. Lepas orang kongkang. Semua tak kenal. Belah tu pun nanti ceramah sama je. Hak dia betul, hak ni pula kongkang tak kenal. Lepas tu bila nak habis? Bila nak habis? Nampak tak percaturan ni? Dan saya sebut hari tu, sistem ni macam main bola sepak je. Kita diberi kemerdekaan dengan sebiji bola. Habis nak main kat mana bola ni? Dah aku bagi bola merdeka ni, main kat tempat kamu lah, padang kamu sendirilah. Dulu ada 2 pasukannya, lawanlah 2 pasukan ni. Bila berlawan, kiraan kemenangan dengan kiraan gol, siapa jaring banyak gol dia menang. 4-3, siapa boleh menang? 4 boleh menang, 3 kalah walaupun jaring juga. Tapi ingat, referee boleh suap ke tak boleh suap? Referee hak jaga tu boleh suap, penalty, padahal tak kena pun kaki kawan tu. Tapi referee awal lagi penalty. Bila kawan ni nak balas serangan, bola tak out lagi, tak keluar ni, bola keluar. Tak nak kata apa. Berjuang banyak mana kita pun 5-3 tetap menang 5. Itulah yang kita duk main. Lepas tu dulu 2 je, tak ada orang lain tu. Nak bagi ramai, nak bagi sedap sikit kita main, sedap sikit kita berlawan, hang buat tim hang. Bagi ramai sikit, ada league sikit lah sekali, 2-10, 8, 12. Duk main-main tak berhenti. Semata-mata nak apa? Trofi kejuaraan. Tapi dalam liga ni biasalah, kadang-kadang Manchester menang, kadang-kadang tahun depan Chelsea menang tak? Biasalah tu. Tapi hak kuat, hak gagah lama Manchester berapa tahun menang nak dapat kat Chelsea balik. Lepas tu dapat kat Blackburn sat, dapat kat City sat. Biasa tukar-tukar main bola kan. Sama sistem dia. Okey, bila dah pegang macam ni, apa yang akan terhasil? Dia akan membawa kepada taklim, sistem pendidikan